Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton episod kali ini. Hari ini kita akan bercakap tentang tajuk berapa banyak boleh jimat dengan solar. Pernah tak terfikir kalau guna solar dekat rumah kita, berapa banyak kita boleh jimat setiap bulan? RM50, RM200 atau lebih daripada RM1000? Okey, jom kita kira sama-sama. Contohnya, kalau bil elektrik korang setiap bulan RM500, lepas je korang pasang solar, bil elektrik korang akan jadi RM100 atau RM150 je tau. Maksudnya korang dah jimat RM400 sebulan. Setahun korang dah boleh jimat RM4,800. Dalam 5 tahun dah balik modal apa yang korang dah spend untuk pemasangan solar. Kos pemasangan solar pada masa kini lebih murah berbanding dengan sebelum ni tau. Kalau nak dibandingkan, dulu boleh cecah RM100,000. Mahal kan? Sekarang ni ramai yang tanya, ni dah habis ke? Still berbala ke kalau pasang solar? Jawapan dia, still berbaloi. Sebab kita guna solar terus sambung pada rumah korang pada waktu siang. Dan time tu lah penggunaan yang paling tinggi. Dan lagi best, kalau waktu siang, korang banyak guna elektrik. Contoh, korang ada office atau kerja dari rumah. Perjimatan yang korang dapat dan korang sendiri rasa, tu lagi besar tau. Macam rumah customer kami yang ni, dulu bil dia RM600. Lepas pasang sistem 6kW peak, sekarang bil elektrik customer ni RM220 je. Setiap bulan dia dah jimat RM380. Kalau nak disamakan, dia cukup untuk bayar ansuran untuk kereta ringan. Dan yang penting, rumah jadi lebih sejuk sebab apa? Sebab bumbung tak tangkap panas banyak bila panel menghalang cahaya matahari. Jadi, berapa banyak boleh jimat dengan solar? Jawapan dia bergantung pada saiz rumah dan penggunaan sesuatu kediaman. Tapi yang pasti, makin cepat korang pasang, makin cepat korang dapat rasa penjimatan bulanan korang. Tak perlu ada name pun tak apa tahu korang. Sebab sekarang sistem solar terus tolong korang kurangkan bil elektrik harian. Nak tahu anggaran penjimatan untuk rumah korang? Klik link di bawah untuk membuat penyewakan secara percuma.